Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita pagi ni ya. Alhamdulillah. Macam biasa kita ride day 125. So macam mana pagi kita semua pagi ni? Aku doakan semoga mood kita semua baik-baik untuk menunaikan ibadah. Untuk bekerja mencari rezeki kepada keluarga masing-masing, insya-Allah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, cuaca pagi ni agak mendung, macam nak hujan. Tapi aku tak rasa akan hujan lah pagi. Mungkin petang. Mungkin petang hujan. Wah, 3-4 hari ni memang dia hujan petang. Semalam aku drive kereta. Semalam aku bawa kereta. Bila bawa kereta tu lah tak hujan. Hari ni kita bawa motor, kita tengok hujan ke tak hujan. Traffic light merah, berhenti. Walaupun traffic light ni senang-senang ya potong, tapi jangan potong lah, bahaya. Berhenti sahaja. Jauh jalan. Tapi sebelum jalan tu tengok kiri kanan dulu ah. Jangan yakin sangat sekarang. Walaupun lampu kita dah hijau, sebelum gerak tengok dulu kanan kiri. Sebab apa? Sekarang banyak sangat kereta yang suka potong lampu yang tengah kuning tau. Kadang merah, jam merah pun dipotong lagi. Banyak kes jadi. Lagi baik kita cuba beringat. Sebelum potong tengok dulu kanan kiri, pastikan betul-betul selamat, insya-Allah baru potong. Oh, angin sejuk betul lagi ni. Tapi mata mengantuk juga. Tidur lewat. Walaupun dah baring awal, baring dah pukul 9, tapi tetap tidur lewat juga. Sebab dah terbiasa kan. Sekarang dekat 100 km sejam. Ni maksimum lah. Dah tak boleh pergi dah. Tapi bagus lah, laju-laju nak pergi mana kan. Tertipes. Motor ni bukan untuk laju pun, untuk relax-relax santai ya. Untuk jarak dekat. Dia bukan untuk lejan tu. Macam nak lomba, macam tak ada hari esok kan. Ada kita relax. Tapi aku suka lah macam ni. Sebab dia tak banyak hal. Setakat ni lah tak banyak hal. Memang betul-betul naik isi minyak je. Tak payah pening nak fikir benda-benda lain. Takkan nak jalan dekat-dekat nak pergi masjid boleh lah. Jauh pun aku rasa tak ada masalah. Cuma kita lah tahan tak tahan kan. Sakit pinggang.
sakit bontot. Pasti dia keras. Dah. Aku rasa tu lah kau pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dekat video lain. Assalamualaikum. Bye-bye.